Yang Muhammad Pematang Pau, Indra Mahkota, Kubang Krian, Talian Jaya Selatan dan Ipoh Barat telah membangkitkan isu mengenai dengan unjuran KDNK pada tahun 2012. Di mana kita maklum, KDNK negara disediakan oleh kumpulan perancang antara agensi atau dengan izin Inter-Agency Planning Group yang diwakili oleh Kementerian Kewangan, EPU, Bank Negara Malaysia dan juga Jabatan Perangkaan. Asas-asas untuk menyediakan KDNK mengandungi beberapa faktor yang berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi dunia dan juga kepada negara kita. Dalam konteks ini, unjuran yang digunakan itu berasaskan beberapa faktor. Itu pertama dari segi kedudukan ekonomi dunia berasas kepada unjuran IMF. IMF menyatakan bahawa pertumbuhan ekonomi dunia pada tahun 2012 adalah 4%, manakala perdagangan dunia 5.8%. Ini merupakan satu kajian semula yang dilakukan pada bulan September baru lalu ini, iaitu lebih rendah daripada yang dijangkakan pada bulan Jun yang lalu. Kedua, kita melihat kepada perdagangan dunia. Kini negara kita memasarkan lebih kepada negara-negara Asia seperti ASEAN, China dan sebagainya. Kita juga melihat pada harga komoditi yang kita jangka akan kekal tinggi pada tahun hadapan. Kita lihat pada keluaran ekspor negara yang pelbagai, bukan saja dalam bidang elektrika dan elektronik, malah bidang produk kimia, LNG, jentera dan peralatan. Kadar inflasi kita yang terkawal, kita jangka dalam 3%. Penunjuk pelaburan swasta yang terus kukuh termasuk FDI dan juga pinjaman diluluskan untuk bidang komersial. Penunjuk penggunaan swasta dari segi pembelian barangan dan sebagainya. Leading Index, Business Confidence Index, Consumer Sentiment Index dengan izin, Trend Export, Indeks Pengeluaran Pembuatan, projek-projek NKRA dan NKA. Seterusnya, senario ekonomi yang kita lihat bertambah baik di Amerika Syarikat. Pada suku tahun ketiga, Amerika Syarikat mencatat pertumbuhan 2.5% luar, lebih tinggi daripada jangkaan, berbanding dengan separuh masa pertama 1.3%. Begitu juga kita lihat bahawa telah ada penyelesaian dari segi krisis hutang, terutama bagi negara Greek di kawasan Euro. Berdasarkan indikator tersebut, kita yakin insya-Allah kita akan capai 5 hingga 6% pertumbuhan. Isu kedua mengenai dengan unjuran KDNK berkaitan dengan ada badan-badan bank dan juga konsultansi yang unjurannya adalah rendah. Sebagaimana kita maklum, Datuk Yang Ketua, dari segi membuat unjuran ini ada dua kaedah yang dipakai, satu secara konservatif dan satu secara positif. Yang konservatif ini kita dapati bahawa mereka menekankan kepada risiko double dip ini dalam menyediakan unjuran. Dengan itu ada yang letak 3.6%, tapi ada yang meletakkan tinggi oleh kerana mereka berpendapatan begitu positif. Dalam konteks negara kita mengambil jalan, kita membuat unjuran berasaskan kepada faktor-faktor yang realistik. Kemudian ada pendapat daripada Yang Muhammad mengenai dengan kejatuhan ekonomi Eropah nanti akan mengakibatkan kepada kejatuhan ekonomi kita. Kerana dijangkakan 75% daripada ekspor kita ke negara Eropah. Saya bersetuju pandangan tersebut. Jika berlaku kejatuhan ekonomi di Eropah, ia akan menjaskan kita. Tetapi yang sebenarnya dari segi ekspor kita ke negara Eropah, jumlah ini tidak begitu besar, iaitu dalam lingkungan 10.5%. Bagi negara-negara yang terlibat dalam masalah hutang negara, ekspor kita pada kadar 1 hingga 2% saja. Maka kesannya kepada ekonomi tidaklah begitu tinggi. Kemudian Yang Berhormat juga bertanya mengenai dengan keseimbangan antara perbelanjaan pengurusan dan perbelanjaan pembangunan. Yang mana dinyatakan bahawa pembelanjaan pembangunan kita kecil. Pembangunan perbelanjaan kita adalah lebih kurang pada tahun 2012 21.3% daripada keseluruhan belanjawan kita. Dan kita membuat perbandingan bahawa mana-mana negara pun perbelanjaan pembangunan memang rendah. Dalam konteks negara-negara Asia,
kadarnya adalah antara 10 hingga 20%. Saya Menteri, tentang dua metodologi untuk kira KDNK yang seperti dikatakan oleh Yang Berhormat Menteri, bahawa kerajaan mengambil satu pendekatan yang realistik, tetapi bank-bank telah memberikan angka yang lebih rendah. Tetapi IMF juga pada bulan Oktober telah mengeluarkan laporan bahawa Asia akan ditimpa oleh kemelesan ekonomi daripada Eropah. Apakah penjelasan dari Timbalan Menteri tentang laporan IMF kepada anjuran dan angka bahawa KDNK masih boleh mencapai 5% hingga 6%? Ada dua Menteri. Ya, terima kasih. Terima kasih Datuk Yang Ketua. Dalam perbahasan saya bangkitkan, bukanlah persoalan itu satu yang dapat diputuskan kerana kedua-duanya bersifat unjuran, ya. Jadi ia merupakan probability, ya, kebarangkalian berlaku di atas andaian-andaian telah dibuat. Persoalannya Datuk Yang Ketua adalah apabila unjuran yang setinggi itu dibuat, maka unjuran KDNK 5 hingga 6% pada 2012, ya, sekaligus unjuran yang tinggi itu akan membawa fiscal deficit, ya, rendah pada unjuran 4.7. Bayangkan kalau pertumbuhan tidak setinggi itu, maka KDNK yang tidak silap saya pada angka 899 bilion, ya, tentunya akan jadi lebih rendah, dan sekaligus juga, ya, maka fiscal deficit akan terus lebih besar. Jadi oleh kerana itu, ia juga membawa serentak dengan itu, apabila pertumbuhan tidak setinggi yang diunjurkan, maka pendapatan juga akan terjejas. Ya, dengan kata lain, seperti mana yang kita dapat lihat, maaf dan saya kena panjang sikit, dalam tahun yang lalu penambahan pendapatan hanya pada paras 0.6%. Jadi kesemua ini meletakkan kami di sebelah sini, ya, bimbang kerana kalau unjuran makroekonomik itu terlalu optimistik seperti yang disebut oleh CIMB, ya, disebut oleh Maybank Investment, ya, Affin, Merrill Lynch dan semuanya, ia akan meletakkan persoalan fiskal deficit, ya, persoalan-persoalan yang termasuk juga hutang, ya, Menteri, ya. Jadi kesemua ini yang meletakkan kami bimbang, bukan untuk mempertikaikan ataupun to run down the numbers, macroeconomic numbers yang diunjurkan oleh pihak kementerian, tetapi meletakkan kebimbangan itu pada tempat yang sesuainya. Terima kasih Datuk Ketua. Isu yang dibangkit oleh Muhammad berkaitan, kalau boleh, kalau ada matampau. Terima kasih. Betul. Saya terima penjelasan Yang Berhormat bahawa unjuran ekonomi baik pertumbuhan atau defisit itu tidak semestinya tepat atau persis, kerana ia juga berkaitan dengan persekitaran ekonomi dunia dan sebagainya. Tapi yang saya bangkitkan ialah bahawa unjuran itu harus realistik, ya. Unjuran pertumbuhan disentuh oleh rakan-rakan saya tadi, iaitu lari jauh daripada unjuran yang dianggap munasabah dalam pertimbangan dan perkiraan secara objektif berdasarkan angka-angka yang kukuh oleh badan-badan lain. Saya bawa umpamanya hal yang berkaitan defisit. Tahun 2009 dalam belanjawan sulung yang Yang Berhormat Perdana Menteri menangkap Menteri Kewangan, defisit beliau berjanji memastikan belanjawan defisit tidak akan melebihi 3.5%. Dan kalau kita lihat ucapan Yang Berhormat Pekan dalam pembentangan bajet 2009 menyebut bahawa defisit fiskal dianggar meningkat kepada 4.8%. Walau bagaimanapun, ini ingat, saya petik ucapan dia. Kerajaan percaya defisit fiskal yang tinggi ini merupakan keperluan one-off, dan kerajaan komited untuk mengurangkan defisit fiskal kepada 3.6% pada tahun 2009.
Ini yang saya sebut angka dan unjuran yang kurang bertanggungjawab kerana ia mengelirukan Dewan, mengelirukan rakyat dan negara. Dan defisit yang sebenar berlaku berapa? 2009 7.4%, 2010 5.6%, 2011 5.4% dan unjuran berikutnya 4.7%. Ini ada kaitan lain dengan hasil hutang negara yang mungkin saya akan bangkitkan dalam peringkat jatuh kuasa esok. Datuk Ketua, mengenai dengan isu yang dibangkitkan oleh Kuala Selangor dan Pematang Pauh, ini akan saya sentuh kemudian ada di dalam ucapan saya. Apa yang dibangkitkan oleh Muhammad Selayang, ada dua aspek yang kita lihat. Satu, kita lihat dalam konteks IMF sendiri membuat unjuran bahawa dalam konteks Malaysia kita diunjurkan akan mencapai pertumbuhan 5.2% pada tahun ini dan pada tahun hadapan 5.1%. Dan saya juga lihat dari segi kedua dalam konteks track record. Saya setuju tadi menyatakan bahawa unjuran-unjuran yang agak konservatif dibuat 3.6%, 46%, ada juga yang positif. Umpamanya Citibank 6.1%, Moody's Economy 6%. Saya tengok dari segi track record. Saya mengambil contoh pada tahun 2009, umpamanya World Bank membuat andaian ekonomi kita jatuh 2%, CMB jatuh 3%, minus 3%, RHB minus 3.5%, tetapi kita telah capai minus 1.7%, mana lebih daripada jangkaan tersebut. Mana track record kita itu baik. Dan pada tahun 2010, IMF jangka pertumbuhan kita 2.5, World Bank 4.2, CMB 7, RHB 6.8, kita capai 7.2%. Makna dari segi track record itu kita boleh memberi keyakinan bahawa cara yang kerajaan buat yang begitu realistik ini kita jangka insya-Allah akan tercapai. Kemudian berkenaan dengan isu defisit berterusan, saya tidak mahu kita berbincang perkara yang lalu. Kita berbincang sekarang dalam konteks tahun 2012. Apakah defisit ini akan pada 4.7% atau lebih tinggi lagi? Dalam hubungan ini, pertama sekali saya ingin menyatakan bahawa dari segi perbelanjaan kita memang bertambah. Tahun 2009 kita tidak boleh elak daripada kegalautan ekonomi dan kita menyediakan pakej ransangan. Dan kemudian pada tahun 2010 di atas kepimpinan baru Yang Berhormat Perdana Menteri memperkenalkan NKRA, kemudian memperkenalkan NKA. Ini tentu memerlukan perbelanjaan mengurus dan perbelanjaan pembangunan yang besar. Itu sebab kita lihat bahawa defisit kita tidak turun begitu mendadak. Tetapi dari segi perancangan kita, kita katakan pada tahun sudah kita mau capai 5.7%, kita telah capai. Pada tahun ini kita jangka kita akan capai 5.4%, sehingga bulan Oktober ini berdasarkan cash flow kementerian, kita buat pemantauan, kita telah capai 5.4%, lagi 2 bulan insya-Allah kita akan capai 5.4%, dan tahun depan 4.7%. Tapi apa yang dan dalam konteks ini kita mempunyai kebimbangan atau adakah ini akan tercapai ataupun tidak. Dalam hubungan ini kita mesti pastikan bahawa pendapatan negara dan juga pendapatan negara akan terus bertambah, manakala perbelanjaan kita akan terus dapat dikurangkan. Sehubungan dengan itu, apa yang telah kita lakukan, kita mengadakan public finance lab, di mana kita mengkaji dari segi kutipan dari segi kutipan cukai kita, di manakah loophole dari segi kutipan cukai oleh lembaga hasil dan juga custom. Kita telah mengadakan satu lab dan kita dapati bahawa kita masih boleh untuk memperolehi lebih banyak pendapatan. Dan ini telah kita lihat pada tahun ini bahawa pendapatan yang dikutip oleh lembaga hasil telah meningkat beberapa peratus. Dan bagi unjuran tahun hadapan kita agak konservatif. Bermakna bahawa peningkatan pendapatan yang diperolehi melalui public finance lab itu tidak kita faktorkan pada tahun hadapan. Kita buat secara konservatif. Di samping itu kita juga tahu bahawa
kita sekarang sedang melaksanakan yang kita katakan monetization of assets. Aset-aset yang tidak digunakan oleh kerajaan kita jual, dan kita jangka boleh perolehi 1.2 bilion ringgit dari penjualan tersebut yang tidak juga kita masukkan dalam pendapatan untuk tahun hadapan. Dari segi perbelanjaan, kita tahu bahawa kita berusaha untuk mengurangkan perbelanjaan dalam rancangan Malaysia ke-10. Kita menyediakan rolling plan kerana bila kita lihat kita mengadakan satu perancangan selama 5 tahun, kita tidak dapat ubah angka-angka walaupun berlaku perubahan dari segi environment, tempatan ataupun dunia. Kita mengadakan rolling plan. Dengan itu setiap 2 tahun kita boleh buat review dan memperkenalkan projek-projek baru untuk dilaksanakan. Kita juga mengadakan pengurusan nilai bagi projek 50 juta ke atas. Ianya berfaedah kerana kita tahu hospital umpamanya yang di banner sebelum ini dibandingkan dengan yang kita adakan pertandingan untuk hospital yang lebih berkualiti dan harga yang lebih rendah, kita dapati bahawa kos boleh dijimatkan. Begitu juga kita menggunakan beberapa pendekatan lain. Tahun hadapan ini kita perkenalkan outcome based budget meliputi 6 kementerian. Dan sekarang ini pihak Bank Dunia sedang membuat kajian ke atas perbelanjaan awam dengan izin Public Expenditure Review melibatkan 5 kementerian. Kita yakin bahawa ini akan dapat memastikan kita boleh memperolehi 4.7% defisit. Kemudian pertanyaan mengenai dengan apakah kita akan meningkatkan hutang kita kepada lebih 55%. Kita berpegang kepada Akta Pinjaman Tempatan 15/9 dan Akta Pendanaan 1983. Maknanya dalam konteks pinjaman, ia tidak boleh melebihi 55% daripada KDNK. Bagi pinjaman luar, tidak boleh lebih daripada 35 bilion ringgit. Dan untuk masa ini, untuk makluman semua, apabila kita bercakap soal hutang dalam negara, hutang negara, kita tidak melihat semata-mata dalam konteks nisbah antara hutang dan juga KDNK. Kita juga melihat dari segi kedudukan bayaran hikmat hutang berbanding hasil kerajaan pada masa ini adalah 10.1%. Berbanding dengan prudent levelnya, maksimum adalah 15%. Manakala dengan izin debt servicing ratio untuk external debt kita adalah 0.2% pada tahun 2012. Di samping itu, untuk makluman ahli yang berhormat, dalam kita menyediakan dasar fiskal, kita menetapkan 3 ciri-ciri yang mesti dipatuhi oleh Kementerian Kewangan. 1, current account dengan izin current account balance. Ini mesti. Kemudian konsolidasi fiskal dengan memastikan bahawa defisit kita akan capai tahap yang ditetapkan. Kita unjukkan pada tahun 2015 itu baru akan pergi ke 3% ke bawah. Manakala debt to GDP mesti tidak melebihi kepada 55%.